Okey, tadi kalau kata ikut yang design yang asal ni memang macam ni lah. Okey, 8 meter, 7 meter, 4 meter, 4 meter. Okey. Pada masa yang I buat masa mula-mula sekali tu. Okey, memang I klik architecture template. Okey, I klik architecture template. So, dia memang akan buka Okey. So, macam tadi juga memang I ada klik the view tab. Okay, just make sure my project browser on. Okay, my properties on. Okay, I click the manage tab. Okay, I click project units. Okay, and then I choose length. I choose mm. Okay, yang area tu memang square meter. Okay, kalau volume tu memang cubic meter. Okay, angle dengan slope memang decimal degree lah. Okay, okay. Kalau ikut dia punya tadi style tadi kita buat tu dekat length tu, dekat level 1 tu, kita set architecture, wall architectural. Okay, kita ambil, I ambil tadi generate 12 inches masonry lah. I memang pilih height unconnected, I letak 3000 kat sini. Dia punya size tu memang height tu I dah set awal-awal lah 3000. Tapi kalau nak ikut floor plan tadi tu memang I ambil yang ini 8 meter. Based on this lah, based on this tadi. Yang ini 7 meter kan. Okay. 7 meter. Okay, yang ini 4 meter lah. Okay, itu I object track je. Okay, I object track. Okay, escape Okay, kalau tengok kat 3D house button tu dia memang macam ni. Dia memang macam ni. Kalau nak letak visual style retrace pun boleh, realistic boleh, shaded pun boleh. Okay, kalau nak masukkan dia punya flooring tu, you kena masuk kat level 1. Lepas tu kena buka floor, pilih floor architectural. Memang you kena pilih peak line, kena pilih floor belah dalam dulu kena pilih floor belah dalam dulu. Lepas tu you tekan escape beberapa kali, klik balik peak line tu. Tak perlu. Yang ni tak payah. Yang ini kena klik finish dulu. Finishkan dia dulu. Dapatkan dululah floor yang belah dalam tu. Okay, masuk level 1 semula. Baru klik floor yang lagi satu tu. Yang ini you kena klik peak line tapi kena letak offset. Yang ini memang ada letak offset 2000. 2 meter lah. Okay, macam tu. Escape dulu. Tekan escape beberapa kali. Baru klik peak line semula. Lepas tu you pilih yang wall kat luar tu lah. Kan, tekan escape beberapa kali kan. Tekan tick hijau tu. Nanti dapatlah macam ni kan. Macam tadi yang kita buat tadi tu. Lepas tu I masukkan pintu, I double click level 1. Kan, I masukkan pintu, I klik door. Okay, so kat sini boleh pilih. Tapi I ada pilih load family. I klik button load family. I klik button load family. Lepas tu I pilih dekat library dia tu dekat bahagian door lah. Okay, I pilih commercial door. Tapi I pilih yang macam ni pilih. Okay. Klik OK. I letak satu kat sini sebenarnya untuk entrance. Kalau exit I letak sini lah satu. Okay, escape So dah ada door Nampak? Kalau nak tengok dia punya door handle semua, you kena pilih detailing fine. Okay, detailing fine. Okay. Tadi memang I ada letak tingkap kan. Letak tingkap, I ada guna tingkap yang fix punya lah. Yang macam ni punya. Tapi I duk letak kat sini. Satu. Tapi I tekan escape Tekan escape, I klik 3D house button tu. Tapi kalau you nak adjust tingkap ni, you boleh select tingkap ni semula. Lepas tu you klik edit type. You klik edit type. Okay, you boleh, orang kata boleh adjust balik lah dia punya dimension dia semua kan.
So I klik button edit type ni, nanti I klik duplicate. Okay, you boleh letak lah apa-apa nama macam tingkap 1. Okay. I letak dia punya height tu tinggi sikit tau, 1008. Jadi dia panjang sikit tingkap tu. Tapi seal height ni, I adjust seal height ni. Nampak? I ada adjust seal height, jadi dia turun sikit kat bawah, 400 ke. 400 baru okay kan, nampak? Okay, so I memang ada buat beberapa tingkap tadi kan. Ada buat beberapa tingkap tadi. Jadi kat window ni, okay, I memang boleh pilih T1 tingkap 1 pada seal height 700 tadi kan. Letak kat sini 1. Okay. Dekat sini ke 2. Okay, ni pun 1 lagi. Okay, nanti kalau klik 3D house button tu memang dia, nampak? Dia dah position dah. Actually, seal height dia tadi 400 lah. Sini seal height 400. Nanti boleh tengok balik seal height dia macam mana. Okay, ni pun tak set ni 400. So itu macam nak set tingkap lah. Jadi you boleh set ke tingkap macam mana you nak. Okay. Okay, lagi satu punya tingkap tu, I tadi memang ada guna curtain wall. I ada guna curtain wall. Jadi yang ini I delete dulu Sebab tadi memang I ada pendekkan ini. Okay, ini I delete. Ini delete. Ini pula I pendekkan jadi 4 meter. Jadi 4 meter. Yang ini pula I klik wall architectural. Okay, tapi I pilih curtain wall. I pilih curtain wall. Okay, I pilih yang jenis start and radius arc tu. I just connect from here to here. Okay, nampak? Okay, tapi buat pakai wall biasa dulu. I think buat pakai wall biasa dulu. Okay, kalau guna curtain wall tu nanti tak nampak kan. I guna wall biasa dulu, wall konkrit dululah Kat sini baru nampak sikit. Start and radius arc ni I klik sini dengan sini. Okay, nampak? Pakai wall konkrit dululah, tak apa. Dah pakai wall konkrit dulu baru pilih curtain wall. Nampak? Okay, pilih curtain wall. So tapi you nak kena klik architecture tab, kena letak curtain grid. Boleh ambil lah jarak berapa darjah, 18 darjah ke penjarakan dia. Okay, buat horizontal grid pun boleh juga. Kalau nak letak dia punya steel frame tu, you kena letak mullion klik mullion. So nanti letak lah. Okay, macam yang I buat ni. Okay, lepas tu boleh letak lah tingkat-tingkat. I memang ada letak tingkat-tingkat kan kat situ semua. Okay, cuma yang paling penting kat sini, kalau kata you nak buat level 2, you kena tambah level. I duk tambah level tadi dekat east elevation tadi. Okay, kat east elevation. Okay, memang I ada buat penambahan level dekat situ. Okay, memang I ada buat penambahan level kat situ. I klik dekat architecture tab. I klik bahagian button level. Nampak? Okay, dan I terus letak satu lagi level kat sini. So kat sini nanti I double klik. Yang ini boleh ambil 3 meter lah Yang ini double klik kat sini boleh ambil 6 meter. Sebab you nak buat bangunan level 2, you kena berada di level 2. Double klik level 2. Baru you lukis dia punya dinding-dinding dia. Kalau nak guna wall baru pun boleh klik wall. Pilih line.
Dan ikutlah, boleh ikut je lah dinding yang level 1 tu. Macam ni, macam yang I buat ni lah. Okay, tekan escape beberapa kali. So, dia jadi macam ni. Okay, lepas tu kita akan buat lah dia punya floor dekat bahagian dalam dia. Okay, tapi dia punya prinsipnya di sini, kalau kita nak buat floor di bahagian level 2, kita kena berada di level 2 dulu. Macam I buat tadi lah, double click level 2. Okay, dan I pilih floor I pilih floor. Pilih floor architectural. Ni I guna pick line je. Okay. Klik tick hijau Klik tick hijau Okay, nampak? Dia dah jadi macam tu. Okay, untuk bahagian tangga yang tadi I buat tu, bahagian roof tadi tu, kami sebenarnya dah ada video recording lain. Nanti kami akan share juga kepada you video recording tu. Untuk yang bahagian roof tu semua, sebenarnya ada je video recording yang lain. Tapi yang penting kat sini I nak tekankan, kalau you nak buat apa-apa, mesti pilih level yang berkaitan dulu. Mesti pilih level yang berkaitan dulu. Okay? So,